Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid yang saya kasihi. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 2 minit motivasi murid episod 44. Anak-anak sekalian, ramai yang beranggapan kejayaan datang kerana bakat semata-mata. Si A pandai sejak kecil, si B cepat faham dalam kelas. Lalu kita rasa diri ini tidak cukup hebat. Tetapi dengar baik-baik pesan pengetua ini, disiplin mengatasi bakat. Bakat tanpa disiplin akan hilang arah. Disiplin tanpa bakat mampu membawa seseorang jauh ke hadapan. Pelajar berbakat tetapi malas berusaha, akhirnya akan ketinggalan. Pelajar biasa-biasa tetapi berdisiplin akan terus meningkat dan akhirnya berjaya. Anak-anak, disiplin itu bangun awal. Disiplin itu menyiapkan tugasan tepat pada masa. Disiplin itu fokus walaupun tidak dipantau. Disiplin ialah melakukan perkara betul walaupun tiada siapa melihat. Ingat pesanan pengetua ini, apa yang kamu buat setiap hari lebih penting daripada apa yang kamu pandai. Latih diri sedikit demi sedikit. Bina rutin belajar, kekalkan usaha walaupun penat. Pengetua percaya apabila disiplin menjadi tabiat, kejayaan akan menjadi hasilnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi yang membina jati diri dan kejayaan murid. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, disiplin mengatasi bakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid yang saya kasihi. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 2 minit motivasi murid episod 45. Anak-anak sekalian, ramai yang mencari jalan pintas untuk berjaya. Ada yang berharap tuah, ada yang mengharapkan nasib. Tetapi dengar baik-baik pesan pengetua ini, kejayaan jarang datang kepada orang yang malas. Pelajar rajin mungkin tidak paling pandai, tetapi mereka tidak berhenti berusaha. Pelajar rajin mungkin lambat faham pada awalnya, tetapi mereka terus mencuba tanpa jemu. Kerajinan itu bangun walaupun mengantuk. Kerajinan itu ulang kaji walaupun penat. Kerajinan itu bertanya walaupun malu. Sedikit demi sedikit, usaha pelajar rajin akan terkumpul dan akhirnya membawa kemenangan. Anak-anak, jangan cemburu dengan kejayaan orang lain. Tanya diri, adakah aku sudah berusaha sehabis baik? Ingat pesanan pengetua ini, rajin bukan jaminan gagal. Rajin adalah jalan menuju berjaya. Teruskan usaha walaupun orang lain berehat. Teruskan belajar walaupun tiada siapa memuji. Kerana Allah melihat setiap usaha kamu. Pengetua percaya pelajar yang rajin dan konsisten akan selalu berada di hadapan pada waktunya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi yang membina semangat dan kejayaan murid. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, pelajar rajin selalu menang.